Abang ni follower dia dekat TikTok 400,000. Cik abang, nama apa? Beritahu sikit dia apa? Arif Aiman. Arif Aiman. Play JDT ke bukan? Bukan, nama je sama. Tapi yang ni food reviewer. Abang boleh check out akaun TikTok abang ni. Ni main seorang ke? Main dengan siapa ni? Ni dengan kawan. Dengan kawan. Oi. Okay, so main makan tu first time main makan kat The Fat Burger ke dah biasa main dah Arif? Ini first time try. Try yang best seller dengan yang baru punya. Tak sangka sedap. Sedap. Oi. As a food reviewer, jujur abang. Jujur. Abang mesti kedai burger dah merata-rata dah makan betul tak? Betul. So untuk The Fat Burger ni boleh orang KL, abang orang mana KL? KL. Orang KL boleh terima abang? Boleh. Boleh sangat. Try datang sini semata-mata untuk Fat Burger, baloi lah. Banyak. Jauh-jauh datang. Datang aja jauh. Ada orang ride sampai 5 jam. Allah. Syat, abang dah syat. So dia makan tadi ada ribs burger. And then abang ambil burger apa lagi? Brisket. Brisket burger dan yang last kali yang tinggi tu? Itu tower. Komta burger. Komta burger 5 tingkat. Komta. Betul. Antara ketiga-tiga kita nyakak ni lah. Ketiga-tiga burger tadi tu, burger mana yang paling kau suka sekali? Yang ni, yang latest tu. Yang ribs tu? Ha. Kau ni jawab ribs dulu. Ribs tu dah nak habis dah. Yang tu seasonal saja. Tapi tak apa. Setiap bulan akan ada seasonal menu kat The Fat Burger. Okay kak, thank you very much. Mai jauh-jauh bang. Boleh mai lagi lepas ni insyaAllah. Ajak geng-geng influencer KL mai singgah mai The Fat Burger. Boleh. Terima kasih banyak bang. Apa boleh follow abang ni? Tengah recommend. Recommend The Fat Burger bang? Recommend. Mantap. Thank you very much. Bye-bye kat depan sikit.